Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Teacher Fatin selaku MC kita pada pagi ini. Seterusnya kepada sahabat-sahabat co-speaker yang bersama-sama dalam seminar pagi ini. Kita ada Teacher Sarah, kita ada Puan Umi, kita ada Puan Sarah Najwati. Seterusnya tuan-puan, kepada komiti yang menjayakan event kita pada pagi ini, tuan-puan bagi tepukan pada mereka. Tanpa komiti yang menganjurkan event pada pagi ini, tuan-puan, susah payah mereka set up dewan, uruskan teknikal, buat iklan, kita tak adalah dalam event pagi ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada mereka. Seterusnya, kepada semua dealer-dealer public gold yang berada di Langkawi dan juga para penyimpan emas yang mempercayai kami di G100 dan 5G, terima kasih banyak-banyak. Tuan-puan, alhamdulillah pagi ni saya rasa sangat seronok lah. Saya seumur hidup saya ni kali kedua saya sampai ke Langkawi. Kali pertama 5 tahun lepas, pada waktu PKP pertama tu baru diangkat. Waktu tu saya ingat saya digalakkan melancung dalam negara. Jadi antara tempat pertama yang kami pilih ialah di Langkawi 5 tahun lepas. Kemudian alhamdulillah selepas itu ini kali kedua kami sampai ke sini untuk bersama dengan tuan-puan semua. Tuan-puan, pagi ni saya rasa sangat seronok lah tengok tuan-puan hadir ke sini. Hari ni hari apa tuan-puan? Hari ni hari Sabtu. Sefaham saya dekat Langkawi hari ni ada sangat banyak event. Hari ni hari Sabtu, hujung minggu. Satu orang kalau kiranya hujung minggu ni dah 5 hari kerja, dia nak rehat kat rumah. Kebanyakan orang macam tu. Dia nak rehat. Ada orang pula dengan hari ni macam-macam event. Dia nak pergi keluar tengok event. Ada orang, dia nak pergi mall. Duduk-duduk dekat mall. Ada nak pergi jalan, nak pergi healing dan macam-macam lagi. Tapi tuan-puan sangat luar biasa. Tuan-puan pilih untuk datang ke majlis ilmu, belajar, cari ilmu, upgrade diri, upgrade kehidupan. Ini perkara yang sangat pelik dan luar biasa. Bagi tepukan pada diri tuan-puan sendiri. Tuan-puan, kami di G100 dan juga 5G, ini adalah antara rangkaian penyimpan emas yang paling besar dalam public gold. Di bawah kami membimbing hampir 1 juta penyimpan emas. Sama ada di Malaysia, di Indonesia, Brunei, Singapura dan juga di seluruh Asia Tenggara. Jadi tuan-puan, kami tak jual emas. Kami tak jual emas. Dealer-dealer public gold dia tak jual emas. Dealer public gold tuan-puan tugasnya adalah menyampaikan ilmu. Yang jual emas ialah public gold. Jual emas public gold. Tuan-puan beli emas selama ni, tuan-puan beli direct dengan public gold. Yang jual emas public gold, tugas dealer public gold hanya menyampaikan ilmu. Sebab apa? Sebab kami yakin dan percaya bahawa nak kaya dengan emas bukan disebabkan oleh emas, tapi ilmu. Dan kami dah lihat ramai orang yang mereka dia ada simpan emas tapi dia tak tahu ilmu tentang emas. Akhir sekali dia kata simpan emas ni tak untung. Ada yang kena scam, ada yang beli emas. Tuan-puan, 10 tahun lepas dia beli 1 dinar harga 600. Lepas tu dia tunggu harga naik. Sekarang harga 1 dinar tuan-puan dah lebih 2,000. Jadi dia kata dia dah kaya. Dia dah makin kaya. Dia rasa seronok. Dulu beli 600. Sekarang 1 dinar dia dah 2,000. Kita tanya, ada berapa keping 1 dinar tu? 1 keping je dia. Daripada 10 tahun lepas sampai sekarang ada 1 keping je. Tuan-puan, itu tak kaya. Jadi kenapa ada orang macam tu, dia beli, dia tunggu je, sebab dia tak ada ilmu. Jadi sebab tu tuan-puan, kami adakan event-event macam ni, sebab kami nak pastikan tuan-puan yang percayakan kami, simpan emas dengan public gold, tuan-puan jadi kaya dengan emas. Tuan-puan, hari ni,
Hari ini sahaja, sekarang ini, bermula 10.30 pagi tuan-puan, ada lebih 10 seminar macam ni sedang berlangsung di seluruh Malaysia. Kenapa ada banyak sangat seminar yang kami anjurkan? Sebab kami nak tuan-puan, akhir sekali tuan-puan ada ilmu dan kaji dengan emas. Baik tuan-puan, saya nak kenalkan diri saya sedikit dulu. Kita ada ni ke? Okey tuan-puan, nama saya Dr. Luqman lah. Sahabat-sahabat di Public Gold kenal saya sebagai Dr. Luqman. Okey, next. Saya start simpan emas bersama dengan Public Gold 10 tahun lepas. Tahun 2015. Saya menyimpan emas tuan-puan di bawah bimbingan Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis kepada buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, antara influencer kewangan dekat negara kita. Jadi tuan-puan, karier saya adalah seorang doktor perubatan. Saya bersama dengan KKM sebelumnya hampir 10 tahun. Saya juga adalah imam di salah sebuah masjid di Seremban. Saya terlibat menguruskan beberapa buah prasekolah swasta, kalau tuan-puan tahu pasti, dan juga Seriti, sekolah rendah, saya salah seorang pengurus. Dan saya terlibat dengan banyak NGO, dan dalam masa yang sama saya membangunkan bisnes Public Gold. Okey, tuan-puan, saya mula simpan emas sejak daripada tahun 2015, dan dalam masa yang sama saya upgrade menjadi dealer dan aktif menyampaikan ilmu-ilmu emas kepada ramai orang lah. Dan di bawah bimbingan saya sendiri, di bawah Empire sendiri, saya ada hampir 13,000 penyimpan emas buat masa ini, alhamdulillah. Tuan-puan, next. Okey, ini antara guru-guru saya. Tuan-puan tengok yang di tengah itu adalah Tuan Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah seorang chartered accountant. Dan sekarang ni dah membimbing di bawah Empire dia ada hampir 1 juta penyimpan emas sampai sekarang. Di sebelah kanan itu, di sebelah kiri tuan-puan, Tuan Syukur Hashim, Mahaguru Emas Malaysia. Kalau tuan-puan datang seminar hari ni, tadi MC bagi tahu ni kali kedua di Langkawi kan. Tapi ini di Malaysia kita dah adakan seminar-seminar macam ni sejak daripada tahun 2008. Okey. Dan yang mempelopori seminar-seminar ini adalah Tuan Syukur Hashim. Tuan Zul, saya hanyalah penyambung kepada legasi beliau. Dan di sebelah kiri saya ini adalah Tuan Azizi Ali. Kalau tuan-puan biasa membaca buku-buku kewangan, saya yakin tuan-puan akan baca salah satunya buku beliau. Dan beliau dikenal sebagai di antara guru kewangan nombor 1 dekat Malaysia. Jadi tuan-puan, apa yang saya akan sampaikan dan saya akan kongsikan dengan tuan-puan pada pagi ini bukan saya pandai-pandai tak. Saya hanya sampaikan ilmu yang saya belajar daripada mereka kepada tuan-puan supaya kita dapat manfaat bersama. Okey, next. Alright. Tuan-puan, saya nak share sikit dengan tuan-puan macam mana saya mula simpan emas. Saya start simpan emas tuan-puan disebabkan saya sangat terkesan. Saya pernah tinggal di sebuah negara lebih kurang hampir 7 tahun, 6 tahun setengah. Di sebuah negara yang besar, kerajaannya besar, tapi saya melihat kejatuhan kerajaan yang besar itu bukan sekali, tapi 2 kali. Saya belajar dekat Mesir, Al-Azhar University, dan saya melihat kerajaan jatuh sebanyak 2 kali. Yang pertamanya disebabkan oleh rakyat marah dengan pemerintah. Pemerintah sangat korup, polisnya korup, rasuah berleluasa, kos sara hidup teruk. Jadi rakyat marah, dibangkit, ditumbangkan kerajaan. Tapi tuan-puan, bila tumbang kerajaan, masalah dia bukan selesai terus. Tak. Kerajaan tak ada. Yang hilang juga bersama-sama dengan itu ialah polis. Polis tak ada. Balik polis diserang, kereta polis diserang, siapa yang pakai baju polis, orang marah. Kenapa? Sebab polis antara yang korup pada waktu tu. Jadi bila tak ada polis tuan-puan, apa yang berlaku? Yang bangkit ataupun yang naik pada waktu tu, yang bermaharaja lela siapa? Pencuri, perompak, penyamun. Next, terus je. Okey. Dan antara yang menjadi mangsa pada waktu tu, yang disamon, kena rumah kena pecah masuk, antaranya kami sendiri, student pada waktu tu dekat sana, dan rakyat mereka lah. Jadi apa yang mereka terpaksa buat ialah mereka terpaksa berkawal sendiri dekat taman-taman perumahan masing-masing.
Jadi kalau kita masuk kampung, kita masuk taman pada waktu tu, nak masuk kampung tersebut akan ada roadblock. Dan roadblock sangat banyak. Cuma tuan-puan, roadblock tu dijaga oleh siapa? Dijaga oleh orang yang pakai baju biasa, macam tuan-puan pakai sekarang. Dia pakai baju biasa, tapi ada yang pegang pisau, ada yang pegang parang, ada yang pegang senjata api. Tuan-puan, kalau tuan-puan jalan nak masuk kampung, tuan-puan masuk, jumpa roadblock, tengok orang pakai baju biasa, pegang parang, pegang senapang, pegang senjata api, pegang pisau, tuan-puan rasa apa? Seronok? Takut kan? Takut. Walaupun orang kampung sendiri. Rasa takut. Tuan-puan, rasa-rasa negara macam tu, ada pelabur nak masuk tak? Tak ada. Tak ada. Akhir sekali ekonomi dia jatuh, harga barang naik, harga perkhidmatan naik, dan yang paling memberi kesan kepada kami pada waktu itu, tuan-puan, kami pelajar perubatan. Jadi kami bayar yuran dalam US dollar. Kami bayar $8,000 setahun. Jadi ada di antara kami yang dapat scholarship, yang dapat pinjaman dalam duit Mesir. Dalam bentuk duit Mesir. Jadi duit tu kami kena tukar kepada US dollar. Jadi bila nak tukar tu, sebelum tukar kami cek dulu dekat internet. Berapa harga hari ni? Sebab kita nak buat kira-kira. Berapa nak tukar ni? Jadi kami cek dalam internet. Tengok okey, nak tukar $100, bayar 500 Egyptian pound. Duit ringgit Egypt. Duit ringgit Mesir. Jadi okey, kita dah buat kira-kira. Jadi kami bawa duit, pergi ke money changer. Tuan-puan, kalau kita masuk money changer, kita masuk dekat dalam tu, kita akan tengok dekat dinding dia, dia ada screen. Dia tulis we buy berapa, we sell berapa. Betul tak? Okey. Jadi kami tengok tu, okey, ni harga dah lebih kurang sama je dengan internet. Okey, kita senang hati. Kemudian apa yang berlaku, kami pergi dekat kaunter, kami bagi tahu nak beli sekian-sekian, dia tak nak jual. Dia tak nak jual yang kami nak beli tu. Kalau dia tak jual, kami tak beli, macam mana nak bayar yuran? Jadi kita tahu dia tak nak jual tu mesti ada sebab. Sebab duit tu ada. Okey, jadi kita tanyalah kenapa tak nak jual ataupun nak beli berapa. Rupa-rupanya dia up lagi harga. Kalau nak beli juga $100 tu kena bayar 800 Egyptian pound. 900 Egyptian pound. Jadi dia markup. Larilah bajet kita. Duit, akhir sekali kami nampak pada waktu tu, duit dia boleh manipulasi sesuka hati. Bila tengok keadaan macam tu, kami terpaksa bayar jugalah. Memang rugi yang sangat banyak. Jadi balik tu saya start baca buku-buku kewangan. Kita nak cari jawapan. Kenapa benda tu boleh berlaku macam tu? Jadi pada waktu tu, next, saya baca blog guru saya, muhamadzulkifli.com. Saya baca buku-buku Tuan Azizi Ali. Dan saya jumpa satu kenyataan yang sangat, yang buatkan saya rasa terkejut pada waktu tu. Apa dia? Next, rupa-rupanya duit yang kita pakai selama ni, tuan-puan. Duit kertas yang kita pakai selama ni, dia tak bernilai. Melainkan disebabkan oleh jaminan kerajaan. Itu aja. Duit yang kita pakai tu, kertas yang kita gunakan tu untuk transaksi, dia sebenarnya tak bernilai. Tapi dia cuma ada nilai disebabkan oleh ada jaminan kerajaan. Itu sahaja. Sebab tu kalau tuan-puan tengok dekat duit yang tuan-puan pegang, tuan-puan boleh keluarkan duit tuan-puan masing-masing, tuan-puan boleh tengok dekat situ. Dia tulis apa? Kalau kertas tu warna hijau, dia tulis wang ini sah diperlakukan dengan nilai, dia cok warna hijau, dia tulis 50. Jadi berapa? RM50. Betul tak? Kalau kertas yang sama, dia cok colorin, dia tulis 20. Jadi berapa? RM20. Tapi kalau misal kata tiba-tiba kerajaan kata duit tu tak ada nilai. Tuan-puan ingat tak? Dulu kita ada 1 shilling warna coklat keemasan. Siapa yang masih ingat? RM1. Saya nak tanya tuan-puan. Hari ni kalau tuan-puan ada 1 juta keping, shilling RM1 tu, tuan-puan jutawan ke tak? Kenapa? Duit kan? Tuan-puan, kita tak jadi jutawan walaupun ada 1 juta keping duit shilling RM1 tu. Kenapa? Sebab duit tu dah tak ada nilai. Kerajaan kata tak ada nilai, tak ada nilai. Jadi tuan-puan, itulah sebenarnya duit kita satu ketika dulu. Duit kertas tu dia dicetak sebab nak wakilkan nilai emas. Maksudnya dulu satu US dollar 35 bersamaan dengan 1 ounce emas. Nilai dia kekal macam tu satu ketika dulu.
Jadi, 1 aun emas tu lebih kurang 31 gram. 35 USD nilai dia. Satu ketika, kerajaan US dia putuskan nilai di antara emas dengan duit. Akhir sekali duit boleh dicetak dan harganya makin lama, nilai duit tu makin lama makin turun. Kita boleh tengok nilai emas makin lama makin naik. Oh, bila saya faham tentang perkara tu, saya risau nak simpan duit banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita tengok makin tahun nilai duit makin turun. Makin tahun makin turun, makin tahun makin turun. Okey, jadi sejak daripada itulah saya start mula simpan emas. Cuma tuan-puan, saya buat satu kesilapan. Saya baca benda ni sejak daripada tahun lebih kurang 2010-2011. Waktu kerajaan Mesir jatuh. Saya jumpa ilmu ni. Tapi saya start beli emas tahun 2015. Kenapa? Sebab waktu tu saya ada mindset, sekarang ni harga emas mahal. Waktu saya baca tu 121 gram. Saya rasa mahal. 1 gram besar ke kecil tuan-tuan? Macam saya singkat je, betul tak? Saya, takkanlah benda macam ni 120. Saya fikir pada waktu tu. Tunggulah sekejap. Nanti saya rasa nanti dia turun ni 100, mungkin 90. Waktu tu saya nak beli banyak-banyak. Saya fikir macam tu. Tunggu punya tunggu, tuan-puan. Last kali saya beli 2015 harga 151 gram. Dia tak turun. Makin naik. Oh, tak boleh tunggulah. Saya beli 151 gram. Waktu beli tu saya menyesal juga sebenarnya. Yelah, benda kecil, tapi harga dia mahal, rasa menyesal. Tapi tuan-puan, 2-3 tahun lepas tu saya makin menyesal pula beli emas. Sebab apa? Saya fikir, kenapa dulu aku tak beli banyak Bila dah tengok harga emas makin naik, menyesal tu kenapa dulu tak beli banyak. Jadi tuan-puan, penyimpan emas dia akan jadi macam tu. Dia akan sentiasa rasa menyesal. Tapi lebih baik kita rasa menyesal sebab kita beli emas daripada kita menyesal tak beli emas. Yang tu lagi rugi. Okey tuan-puan. Pagi ni saya nak share satu ilmu dengan tuan-puan. Tuan-puan datang hari ni, seminar hari ni nama apa? Seminar kaya dengan emas. Saya yakin dan percaya tuan-puan datang hari ni mesti ada jauh di lubuk hati tuan-puan. Tuan-puan nak tahu macam mana nak kaya dengan emas, macam mana nak jadi kaya. Mesti ada rasa perasaan macam tu. Salah ke? Tak salah tuan-puan. Tuhan sediakan kekayaan atas muka bumi ni untuk kita manfaatkan. Jadi tuan-puan, macam mana nak kaya dengan emas? Pertama, kita kena faham dulu apa maksud kaya. Kena faham dulu maksud kaya tu apa. Sebab ramai orang ingat kaya tu rumah besar. Ramai orang ingat macam tu. Dia ingat kaya tu kereta mahal, kereta besar. Ada orang ingat kaya tu fashion lawa-lawa. Ada orang ingat kaya tu boleh pergi bercuti, melancong keluar negara berkali-kali dalam setahun. Ramai orang ingat kaya tu macam tu. Dan ada orang ingat kaya tu dia kena pendapatan besar. Gaji RM15,000, RM20,000, RM30,000 itu kaya. Ramai orang ingat macam tu. Tapi bila saya belajar dengan Tuan Zulkifli Syafi'i, saya baru sedar rupanya pemahaman saya tu salah. Kaya bukan macam tu. Kata Tuan Zulkifli Syafi'i tuan-puan, kekayaan ialah tentang soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Kekayaan bukan soal berapa besar gaji kita, berapa besar pendapatan kita. Tak. Kata Tuan Zulkifli, kekayaan ialah tentang soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Itu maksud kekayaan yang sebenar. Saya cakap, bila saya dengar apa yang Tuan Zul bagi tahu pada saya tuan-puan, saya cepat faham. Kenapa? Sebab circle saya doktor tuan-puan. Circle saya doktor yang baru masuk kerja, gaji dia sekitar dalam 4 ke 5 ribu. Doktor yang dah senior, gaji sekitar 8 ke 10 ribu. Doktor pakar, gaji dia belah-belah ribu. Kalau dah tahap konsultan, gaji puluh-puluh ribu. Dan itu di hospital kerajaan. Kalau di hospital swasta, jauh lebih tinggi daripada itu. Tapi tuan-puan, ramai daripada kalangan kami, walaupun gaji tinggi, tapi setiap bulan sesak. Gaji tinggi, setiap bulan stres fikir pasal duit. Walaupun gaji tinggi, ramai yang hutang tinggi. Jadi tuan-puan,
mentor saya Tuan Zulkifli ada ajarkan satu formula macam mana kita nak ukur kekayaan yang kita ada. Tuan-puan boleh ukur kekayaan sendiri. Semua orang dalam ni boleh. Dan tuan-puan boleh buat benda ni tanpa tuan-puan perlu pergi masuk universiti, belajar pasal ekonomi, masuk fakulti ekonomi, tak payah. Melalui formula ringkas ni insya-Allah tuan-puan boleh faham. Saya share dengan tuan-puan macam mana kita nak ukur kekayaan kita. Okey. Nak tengok kekayaan kita tuan-puan, kita kena tengok 3 perkara. Apa dia? Yang pertama tuan-puan, kita kena tengok simpanan. Berapa banyak simpanan yang kita ada. Yang kedua, kita kena tengok apa? Kita kena tengok berapa banyak harta yang kita ada. Dan yang ketiga tuan-puan, kita kena tengok berapa banyak hutang yang kita ada. Okey, simpanan, harta dan juga hutang. Macam mana tuan-puan? Simpanan ni tambah dengan harta, tolak hutang. Apa yang tuan-puan dapat bersih, inilah kekayaan tuan-puan. Okey, saya akan tunjuk satu persatu. Simpanan. Okey. Tuan-puan biasa orang Langkawi menyimpan dalam bentuk apa tuan-puan? Duit. Simpan dekat mana? Akaun bank. Betul? Okey, ada orang simpan akaun bank. Biasa simpan dekat mana lagi? Tabung haji. ASB. Bawah bantal. Betul, ada tuan-puan. Serius, ada. Sampai sekarang lagi orang simpan bawah bantal ada. Simpan dalam tabung, dalam tin Milo. Ada sampai sekarang. Ada orang simpan dalam bentuk tuan-puan, sebahagian tuan-puan simpan dalam bentuk apa? Ramai-ramai ni, simpan emas. Okey, ada yang simpan dekat fixed deposit. Okey, macam-macam lah. Ada yang kata disimpan unit trust, ada yang kata macam tu. Okey, jadi ini bentuk simpanan. Senang nak faham kan? Okey, harta. Harta ni macam mana? Okey, tuan-puan jangan ingat tuan-puan semua benda yang tuan-puan ada tu harta. Tak, belum tentu lagi. Harta kata guru saya ialah perkara yang boleh menghasilkan positive cash flow. Maksudnya benda yang buatkan duit masuk ke poket kita. Contoh, tuan-puan ada rumah. Rumah tu tuan-puan sewakan. Oh, aku ada rumah sewa. Jadi kita rasa itu harta. Tapi kena cek dulu. Kenapa? Okey, contoh kalau tuan-puan ada satu rumah, tuan-puan buat loan dengan bank. Setiap bulan tuan-puan bayar RM500. Tapi tuan-puan boleh sewakan, disebabkan market kawasan tu 1,000. Tuan-puan boleh sewakan 1,000. Jadi bulan-bulan ada lebih berapa? 500. Poket duit tu masuk poket kita kan? Jadi itu adalah harta. Dia menghasilkan positive cash flow. Dia ada lebihan setiap bulan. Jadi itu adalah harta. Tapi kena hati-hati. Kalaulah selama ni kita ada rumah sewa, okey, rumah tu kita loan dengan bank, kita bayar setiap bulan 1,000. Tapi disebabkan oleh dekat kawasan tu, market dia cuma 500 bulan. Kita kena tambah berapa setiap bulan? 500. Duit kena keluar dari poket kita kan? Itu bukan harta, itu beban. Kalau sampai duit kena keluar daripada poket kita untuk cover benda tu, itu bukan harta, itu beban kata guru saya. Jadi beban kena nyahkan cepat-cepat. Kalau nak kaya. Okey? Jadi antara harta dia apa dia? Rumah sewa. Boleh jadi orang yang ada shop lot, dia sewakan. Okey? Ada dusun. Okey? Ada kebun yang menghasilkan pendapatan. Ini harta. Ataupun tuan-puan ada bisnes. Okey? Ada bisnes. Dan bisnes ini ialah bisnes yang bersistem. Yang ni harta. Bersistem tu maksudnya apa? Kalau tuan-puan tak ada, contoh tuan-puan ada kat sini ada bangunkan resort, ada bangunkan hotel-hotel. Dan kalau tuan-puan tak ada, bisnes tu tetap boleh berjalan, dia ada sistem. Tuan-puan pergi melancong ke, tuan-puan pergi mana-mana pun, tuan-puan tak ada dekat situ, duit masuk je. Itu harta. Tapi kalau tuan-puan ada bisnes, kalau tuan-puan tak ada, bisnes tu tak boleh jalan. Itu belum jadi harta betul lagi. Saya faham benda ni tuan-puan sebab saya tengok ramai kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya doktor. Mereka buka klinik. Sampai satu ketika mereka nak keluar, nak pergi berjalan, nak pergi bercuti. Klinik tu kena tutup. Kalau dia tak ada.
Tak boleh berjalan, tak ada pendapatan klinik tu. Jadi itu belum lagi jadi harta sebab dia bukan bisnes yang bersistem. Okey, apa lagi harta yang lain? Antaranya ialah boleh jadi dalam bentuk yang kita dapat royalti tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Contoh ada penulis buku, dia tulis buku, buku tu dapat pendapatan tiap-tiap tahun, dapat royalti. Atau tuan-puan ada buat lagu, cipta lagu. Artis contohnya. Tuan-puan dapat royalti daripada benda tu tiap-tiap tahun. Itu adalah harta. Itu kita panggil apa? Harta intelek. Okey? Jadi ini antara contoh-contoh harta. Ada banyak lagi yang lain lah. Tapi ini contoh harta. Harta ialah perkara yang menghasilkan positif cash flow. Tuan-puan dapat pendapatan daripada situ. Yang ketiga, hutang. Hutang ni contoh dia apa tuan-puan? Kereta, pinjaman car loan. Okey, lagi apa lagi tuan-puan? Rumah, housing loan. Apa lagi? Personal loan. Personal loan ni jangan main-main tuan-puan. Ada orang nak kahwin pun pakai personal loan. Anak dah 3-4 orang pun tak habis lagi personal loan. Lagi full loan lagi. Okey. Lagi apa? PTPTN, education loan. Okey, macam-macam lah. Tuan-puan lagi expert lah pasal hutang ni. Okey. Jadi tuan-puan, kekayaan ni ialah kita kena tengok berapa banyak simpanan yang kita ada. Berapa banyak harta yang kita ada, kena tolak dengan hutang yang kita ada. Jumlah bersih itulah kekayaan sebenar yang kita miliki sekarang ini. Dan tuan-puan, kehidupan kita akan jadi sangat bermasalah kalaulah, okey, simpanan tak ada, harta tak ada. Makin lama hutang makin bertambah, makin lama hutang makin bertambah. Sepatutnya apa yang jadi? Sepatutnya kalau kita dah bekerja bertahun-tahun, simpanan kena makin naik, makin naik. Harta daripada simpanan ni kita ubah. Kita ada modal untuk beli harta. Jadi harta makin naik. Hutang sepatutnya makin berkurang. Sepatutnya macam tu. Kalau orang yang simpanan ni makin bertambah, harta makin bertambah, hutang makin kurang, dia sedang menuju ke arah kekayaan. Tapi kalaulah tuan-puan, okey, kalaulah sekarang ni simpanan tak ada, harta tak ada, setiap tahun hutang yang makin bertambah tuan-puan, itu bukan tengah makin kaya, itu dia sedang menuju ke arah kemiskinan. Dan tuan-puan, dia akan pencen dalam keadaan miskin. Kalau setiap tahun dia macam tu, setiap tahun simpanan tak ada, harta tak ada, hutang makin bertambah setiap tahun, dia sedang menuju ke arah kemiskinan. Dan kehidupan tuan-puan, dia akan jadi sangat tak best lah. Bila pencen dalam keadaan kemiskinan. Boleh jadi dia tak boleh pencen pun. Walaupun dah umur 60 tahun, sebab hutang masih banyak. Tuan-puan, kata guru saya, masalah kewangan ramai daripada kita hanya disebabkan oleh 2 perkara sahaja. Tak banyak pun, 2 perkara je. Yang pertama apa dia? Yang pertama bila kita dah bekerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Bila tak ada tabungan tuan-puan, setiap kali dia nak beli apa-apa, setiap kali dia nak dapatkan apa-apa, dia akan buat apa? Dia akan berhutang. Itu masalah kedua. Tuan-puan, saya nak share tuan-puan. Kehidupan kita ni tuan-puan, bila tak ada simpanan, tuan-puan pegang cakap saya. Kalau dari sekarang tuan-puan tahu ilmu ni, tapi tuan-puan masih lagi tak nak menabung, tak nak menyimpan, tak nak bina aset sendiri, percaya cakap saya, kehidupan satu hari nanti tuan-puan akan korbankan perkara yang istimewa dalam hidup tuan-puan. Kalau kita tak start menabung daripada sekarang, kita mungkin akan mengorbankan banyak perkara yang istimewa dalam kehidupan kita pada masa depan. Saya nak share tuan-puan kisah saya bila saya kerja dekat hospital tuan-puan. Saya kerja dekat Jabatan Kecemasan dan Trauma, emergency. Hampir 10 tahun tugasan saya dengan KKM sebelum ni, 9 tahun saya duduk dekat Jabatan Kecemasan. Bila duduk Jabatan Kecemasan ni tuan-puan, kita akan jumpa banyak perkara-perkara yang kita tak tengok dekat luar. Semua perkara dia boleh datang dekat kecemasan. Semua benda, semua penyakit dia boleh datang sebab pintu masuk hospital ni Jabatan Kecemasan. Orang demam pergi kecemasan. Aksiden, patah tangan, patah kaki hilang, pergi kecemasan. Ada orang dia bergaduh tuan-puan, adik-beradik.
Pergi kecemasan juga. Ya, bergaduh adik-beradik pergi kecemasan. Kenapa pula doktor? Dia macam ni tuan-puan. Abang gaduh dengan adik. Abang ambil helmet pukul kepala adik. Adik tak puas hati. Pergi report polis. Polis suruh buat apa? Polis suruh pergi hospital. Pergi jawatan kecemasan, ambil medical report. Buat pemeriksaan, ambil medical report. Kalau nak jadikan kes. Jadi, drama adik-beradik, drama family kita biasa tengok dekat hospital. Itulah tuan-puan. Kadang-kadang kerja dekat hospital ni tuan-puan, banyak sangat drama kita tengok. Sampaikan saya rasa jabatan kecemasan trauma tu dia patut kena tambah satu lagi. Jabatan kecemasan dan trauma dan drama. Tapi tuan-puan, ada satu kisah ni yang sangat memberikan kesan kepada hati saya sampai sekarang. Apa dia tuan-puan? Ada satu hari tu. Saya ingat saya 3-4 tahun lepas. Kami sedang bekerja dekat zon merah. Zon merah ni zon paling kritikal lah di antara hidup dan mati. Satu hari tu ada seorang lelaki. Dia bukan warga negara Malaysia. Dia bergaduh dengan isteri dia. Bila berlaku pertengkaran tu, dia rasa sangat marah. Tapi dia tak pukul isteri dia. Dia nak lepaskan kemarahan dia. Dia buat apa tuan-puan? Dia tumbuk satu almari kaca dekat rumah dia. Dan almari kaca tu pecah. Bila almari tu pecah, sepihan kaca tu satunya kena dekat tangan dia dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini. Bahagian sini ni tuan-puan, kalau tuan-puan tekan sikit, tuan-puan akan rasa ada benda yang berdenyut. Betul tak? Nadi. Jadi salah satu sepihan kaca tu kena dekat dia punya salur darah nadi. Jadi darah keluar memancut-mancut. Dia dikejarkan ke hospital. Sampai dekat hospital tuan-puan, staf dekat depan saringan tu tengok tak cakap banyak, terus bawa masuk zon merah. Duduk atas katil. Kami tengok dia, kami cek dia, kami periksa dia. Kita letak tekanan darah. Nak cek berapa bacaan tekanan darah. Tak boleh nak baca. Rendah. Tuan-puan, muka dia waktu tu pucat. Tangan dia, tuan-puan tengok tangan tuan-puan sekarang. Warna apa tangan tuan-puan? Merah, pink. Ada warna lain tak? Kalau ada warna lain, saya nak periksa sekejap. Tangan pesakit tersebut, tuan-puan, warna putih kebiruan. Kenapa? Sebab darah tak sampai ujung. Tuan-puan, kami tengok kes macam tu. Kami tahu ni tak boleh main-main, tak boleh tunggu. Tak ada dah nak buat X-ray apa, tak ada, tak boleh tunggu dah. Kita terus panggil pakar bedah datang turun bawah. Pakar bedah datang turun bawah, dia tengok macam tu, dia pun tak cakap banyak. Dia bagi 2 pilihan terus. Dia kata apa? Okey, ini memang nak tak nak, suka tak suka, kena masuk bilik bedah. Tapi ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kena bayar RM10,000. Kenapa kena bayar RM10,000? Sebab dia ni foreigner, warga asing. Dia bukan rakyat Malaysia. Jadi, dia bayar RM10,000, kita masuk bilik bedah, kita akan repair salur darah tu, tangan akan diselamatkan. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, tuan-puan, kalau tak boleh bayar, tak apa, kita masuk bilik bedah juga. Memang nak tak nak, itu antara hidup dan mati. Tapi apa yang kita akan buat? Kita akan tutup salur darah tu. Sebab kalau tak tutup, darah akan terus keluar. Jadi bila dah tutup salur darah tu, tangan tak akan boleh berfungsi. Kita terpaksa potong tangan tu. Tapi nyawa boleh diselamatkan. Ada 2 pilihan. Tuan-puan pilih pilihan yang mana? 1 ke 2? Tak, tuan-puan sendiri. Diri tuan-puan sendiri. Tuan-puan akan pilih yang mana? 1. Tuan-puan, pesakit tersebut dia pilih pilihan nombor 2. Tuan-puan rasa kenapa? Tak ada simpanan. Umur dia tuan-puan, bukan 18 tahun, baru start kerja tak? Baru nak masuk EU tak? Umur dia bukan 25 tahun, baru grad. Nak cari kerja tak? Umur dia dah 30-an. Maksudnya dia dah bekerja bertahun-tahun, tapi dia tak ada tabungan. Dia pilih pilihan nombor 2. Kenapa kita cakap dia, RM10,000 bayar selamatkan tangan. Dia kata dia tak ada duit. Kita bagi tahu dia pinjam dengan orang lain. Dia kata tak ada. Dia tak ada orang yang dia boleh pinjam. Dia pilih untuk korbankan tangan dia. Sebab tu saya cakap dekat tuan-puan. Kalau sekarang kita tahu ilmu ni, tapi kita pilih untuk still lagi tak menabung, kita akan mengorbankan banyak perkara istimewa dalam kehidupan kita pada masa depan.
Boleh jadi bukan dalam bentuk tangan macam orang tu. Tapi tuan-puan kena ingat, kita ada keluarga, kita ada kehidupan. Hari ni berapa ramai orang yang dia terperangkap dengan kesilapan kewangan, dia banyak hutang. Akhir sekali, suami kena keluar pergi kerja. Isteri kena keluar pergi kerja. Anak duduk dengan siapa? Anak duduk dengan pengasuh. Hari ni nak dapat pengasuh yang baik, senang ke susah? Susah. Berapa ramai orang hari ni hantar anak pergi pengasuh, balik anak tak ada. Saya terkesan duduk hospital, tuan-puan, sebab saya tengok kes macam ni. Tuan-puan, kita hantar anak pergi pengasuh. Pengasuh ambil bawa masuk rumah. Dia bagi makan, dia tengok elok tu dah cukup bersyukur. Kebanyakannya dia akan buat macam mana? Dia ambil, bawa masuk rumah, dia letak depan TV. Dia bagi gadget. Sebab apa? Sebab dia ada kerja lain nak buat. Kita nak salahkan dia ke? Tak. Dia ada kerja lain nak buat. Dia tak boleh nak didik sepenuhnya macam kita buat untuk anak-anak dekat rumah. Tak boleh. Jadi apa yang dia buat ialah dia letak depan TV, bagi gadget. Akhir sekali tuan-puan, anak-anak tu dia serap perangai siapa? Dia serap perangai apa yang dia tengok dekat TV, apa yang dia tengok dekat gadget. Tuan-puan orang yang baik. Rajin belajar, rajin datang kelas ilmu. Tapi kalau terperangkap dengan hutang, dua-dua terpaksa keluar pergi bekerja, anak duduk dengan pengasuh, akhir sekali anak tak serap perangai tuan-puan. Dia serap perangai TV, dia serap perangai gadget. Sebab tu saya kata, kalau kita buat kesilapan dalam kewangan, kita tak start menabung daripada sekarang, kita akan mengorbankan banyak benda istimewa dalam hidup kita. Antaranya, kehidupan anak-anak kita. Itu yang pertama tuan-puan. Yang kedua, bila tak ada tabungan, kita akan cenderung untuk sikit-sikit berhutang. Apa-apa je kita akan berhutang. Percayalah cakap saya tuan-puan, kehidupan akan jadi rasa sangat tak seronok bila kita banyak hutang. Ada orang tuan-puan, dia bangun pagi, dia dah stres dah. Baru celik mata dah stres. Kenapa? Dia dah terpaksa fikir nak bayar hutang macam mana. Nak cari duit mana hari ni nak bayar hutang. Ada orang tuan-puan, bila dah keadaan macam tu, pergi kerja, dekat tempat kerja, bos pula, bos yang jenis toksik. Rakan sekerja pun jenis toksik. Jadi dia tak seronok keadaan kerja dekat situ. Tapi nak berhenti kerja boleh ke tak? Tak boleh. Sebab kalau dia berhenti kerja, tak dapat gaji sebulan, 2 bulan, habis dah, kereta kena tarik, rumah kena tarik. Dia terpaksa bertahan kat situ. Tak gembira lah. Muka tak boleh senyum, masam je setiap hari. Ada orang macam tu, muka masam setiap hari. 30 hari dalam sebulan macam tu. Kita boleh tengok dia senyum sehari je. Tuan-puan rasa bila? Itu pun 11 pagi. 30 hari stres tuan-puan. Sehari je dia senyum. Hari gaji. Itu pun 11 pagi. Sebab apa? Sebab tengah hari tu duit dah kena tolak. Bayar komitmen itu, bayar komitmen ni, tinggal sikit je. Dan kehidupan akan jadi sangat tak seronok sampai satu tahap macam mana tuan-puan. Ada orang dia akan fikir untuk tamatkan nyawa dia disebabkan oleh stres dengan hutang. Ni real tuan-puan. Saya jumpa banyak. Saya duduk kat Jabatan Kecemasan, saya jumpa banyak kes macam ni. Ada orang tuan-puan, saya ingat lagi ada satu kes lelaki Melayu Islam. Melayu Islam. Umur 25 tahun lebih kurang. Dia dikejarkan ke hospital sebab orang jumpa dia. Dia baru sahaja cuba bunuh diri. Dia try gantung diri dia. Dia dikejarkan dengan dekat hospital, ada lagi kesan tali dekat leher dia. Alhamdulillah dia gagal dalam proses nak bunuh diri tu. Nasib baik dia gagal. Sebab kalau dia berjaya, dia tak pergi Jabatan Kecemasan. Kalau berjaya, dia terus pergi bilik mayat. Forensik. Jadi dia dibawa pergi Jabatan Kecemasan. Kita rawat dia, dia separuh sedar. Jadi kita rawat dia, sampailah dia sedar dan boleh bercakap. Kita tanya pada dia, Tuan, kenapa buat macam ni? Kenapa cuba bunuh diri? Kan benda ni haram. Dia bagi tahu apa? Dia kata, saya dah buat satu kesilapan besar. Yang dia sangat stres. Dia tak tahu dah apa jalan keluar. Apa yang dia buat tuan-puan? Dia berhutang dengan Alung. Tuan-puan, kalau orang berhutang dengan bank, tak bayar, bank buat apa? Sebelum blacklist, bank buat apa? Bank bagi surat. Bank bagi satu surat ke?
Banyak surat. Bank telefon. Hari-hari telefon tanya bila nak bayar, bila nak bayar. Tuan-puan, kalau hari-hari orang telefon tanya pasal hutang, hari-hari orang hantar surat, stres tak? Rasa-rasa Along buat macam tu ke? Along tak buat macam tu. Along dia buat apa? Dia pergi kacau dekat rumah, kacau tempat kerja, kacau adik-beradik, kacau family, kacau kawan tempat kerja. Dia malu. Orang tu jadi sangat malu. Dia tak tahu nak buat apa dah. Sebab tu dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Itu salah satu daripada kisah yang berlaku yang saya tengok dekat Jabatan Kecemasan. Banyak lagi kisah macam tu. 10 tahun saya kerja dekat hospital. Kalau saya nak cerita semua, hari ni tuan-puan, kita akan jadi seminar cara macam mana nak bunuh diri. Tuan-puan, kehidupan akan jadi rasa sangat tak seronok bila kita banyak hutang. Sebab tu saya bagi tahu hari ni, saya datang kat sini, saya nak sampaikan satu mesej pada tuan-puan. Kena start betulkan kewangan kita daripada sekarang. Okey? Permulaan untuk kita baiki kewangan kita, nak menuju arah kekayaan, dia tak ada cara lain tuan-puan. Dia kena start dengan simpanan. Kena start dengan simpanan. Tuan-puan, apa simpanan pertama yang semua orang kena ada? Dia bukan simpanan nak pergi haji tak. Bukan simpanan nak beli rumah tak. Bukan simpanan pendidikan anak-anak tak. Simpanan pertama yang semua orang kena ada, nama dia simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan. Okey, berapa nilai simpanan kecemasan yang semua orang sepatutnya ada? Nilai dia lebih kurang 3 bulan gaji. Maksudnya, kalau gaji kita hari ni RM3,000 sebulan, berapa simpanan kecemasan kita kena ada? RM9,000. Kalau gaji tuan-puan RM5,000 sebulan, berapa simpanan kecemasan yang kena ada? RM15,000. Kenapa simpanan kecemasan ni penting? Sebab kalau berlaku apa-apa masalah kecemasan, tiba-tiba kereta rosak, tak boleh nak pergi kerja. Motor hilang, kena curi, tak boleh nak pergi kerja. Ataupun tiba-tiba kita jatuh sakit, tak boleh nak bekerja. Macam mana nak survive? Kita ada simpanan kecemasan. Kalau orang tak ada simpanan kecemasan, apa dia buat tuan-puan? Dia akan berhutang. Okey? Jadi yang pertama kita kena ada ialah simpanan kecemasan. Ramai orang tahu simpanan ni penting. Tapi ada satu kenyataan daripada Gubernur Bank Negara sangat mengejutkan kita tuan-puan. Saya ingat saya lebih kurang 3 tahun lepas atau 2 tahun lepas. Gubernur Bank Negara bagi tahu separuh daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. RM1,000 banyak ke tuan-puan? Hari ni kita sebut hari ni. RM1,000 banyak ke? Sikit RM1,000 hari ni. Tuan-puan, orang datang melancong ke kita ataupun kita pergi melancong mana-mana lah. Keluarga sederhana, tak berapa besar, tak berapa kecil. RM1,000 tu 2 hari 1 malam tak cukup tuan-puan. Persiapan raya sekarang RM1,000 tu tak cukup. Anak-anak nak masuk sekolah RM1,000 cukup ke? Tak cukup. RM1,000 tu kecil. Tapi tak besar pun. Tapi kenapa tak boleh tuan-puan? Kenapa ramai tak ada walaupun RM1,000? Sebab kebanyakan kita menabung guna cara lama. Cara lama apa dia tuan-puan? Cara lama, bila dapat gaji, kita akan cenderung untuk belanja dulu. Belanja dulu, tapi niat kita bagus tuan-puan. Niat kita, nanti ujung bulan, ada lebih aku nak simpan yang lebih tu. Aku nak menabung yang lebih tu. Cuma masalahnya tuan-puan, tak ada lebih. Bulan pertama kerja tak ada lebih. Bulan kedua kerja tak ada lebih. Bulan ketiga kerja tak ada lebih. Akhir sekali tuan-puan, tahun pertama, tahun kedua, semua macam tu. Dia jadi habit. Memang tak menabung. Jadi kenapa? Puncanya sebab kita dapat duit, kita belanja dulu, lepas tu baru menabung. Tuan-puan, kena ingat, bila kita belanja dulu, duit yang kita dapat, maksudnya kita tengah kayakan orang lain. Jadi apa guru kewangan sebut? Dapat gaji, perkara pertama kita kena buat ialah kita kena menabung dulu. Ambil sebahagian, at least paling kurang 10%. Menabung dulu. Tak boleh start 10%. Start dulu dengan berapa yang boleh? Boleh RM50 sebulan. Start je dulu tuan-puan. Menabung. Lebihnya baru kita belanja. Tuan-puan, ada orang cakap, duit tak cukup. Nak menabung duit tak cukup. Tuan-puan, okey, dia kata duit tak cukup. Kenapa? Sebab gaji kecil. Tuan-puan, gaji kecil ke gaji besar ke, sama je. Saya pernah tanya, banyak kali jugalah, saya tanya pada sahabat-sahabat saya. Doktor-doktor baru
Yang baru kerja, dah kerja 8 tahun, 8 tahun, 8 bulan, 10 bulan, setahun. Saya tanya, kerja ni dah dekat setahun, boleh menabung tak? Gaji ni 4,000. Boleh menabung tak? Komitmen tak ada lagi. Baru beli kereta je. Rumah tak beli lagi. Kahwin pun belum lagi. Tak ada komitmen lagi. Saya tanya, boleh menabung tak selama ni? Dia kata tak boleh menabung. Saya tanya, kenapa tak boleh menabung? Komitmen tak banyak lagi. Dia kata kalau menabung, rasa duit nak pakai tak cukup. Dia rasa duit tak cukup. Habis tu saya tanya balik. Habis tu selama ni tak menabung, rasa duit cukup ke tak cukup? Tuan-puan rasa dia jawab apa? Tak cukup juga. Maksudnya apa? Menabung ke tak menabung ke, duit tetap rasa tak cukup. Sebab kemahuan kita besar. Orang gaji besar lagi susah, tuan-puan. Sebab apa? Orang gaji besar, dia dapat peluang untuk berhutang lagi besar. Jadi komitmen dia nak bayar hutang setiap bulan tu banyak. Orang gaji kecil. Tahun lepas, kaki tangan awam ramai yang naik gaji kan? Hujung tahun lepas. Bulan 11 sign, bulan 12 dah start naik gaji baru. Tuan-puan, bulan 11 tu, bulan 12 gaji baru naik. Tapi bulan 11 tu, bank dah telefon, dah tanya. Assalamualaikum tuan, ada nak pakai duit ke? Gaji tak naik lagi, bank dah offer dah loan. Itu orang gaji besar. Orang gaji kecil ada ke bank nak offer loan? Tak ada, tuan-puan. Jadi orang gaji besar ni cenderung dia untuk buat hutang besar sangat tinggi kecenderungan dia. Jadi yang pertama, tuan-puan, masalahnya ialah kenapa tak boleh menabung? Sebab kita menabung cara lama. Caranya ialah apa? Kita dapat duit, kita belanja dulu, lebih tu baru kita menabung. Kena tukar, dapat gaji, menabung dulu, selebihnya baru belanja. Yang kedua, tuan-puan, ramai orang menabung, dia menabung guna duit. Masalah bila kita menabung pakai duit ni, tuan-puan. Bila pakai duit, okey, contoh, kita menabung 100 sebulan. Sepatutnya bulan ke-12 kita ada berapa? 1,200 kan? Sepatutnya 10 tahun kita dah ada berapa? At least 12,000. Tapi kenapa yang saya sebut tangan hilang tu tadi, dia tak ada duit langsung. Padahal dia kena bayar 10,000 untuk repair balik salur darah dia. Tapi 10,000 pun tak ada. Walaupun dia dah bekerja lebih 10 tahun. Kita sendiri. Okey, kenapa ramai orang tak ada 1,000? Sebab masuk bulan ke-6 kita ada RM600. Simpan 100 bulan. Masuk bulan ke-7 ada RM700. Ada 600, ada 700. Kita dah start terfikir macam-macam dah nak beli. Betul tak? Tuan-puan, tengok je kat Shopee. Tengok je dekat TikTok. Ni menarik ni. Duit dalam akaun ada. Beli. Jadi tuan-puan, masalah kita ialah kita menabung pakai duit. Sebab tu guru kewangan sebut, duit yang nak simpan untuk jangka masa panjang, tukar kepada simpanan yang kita senang nak lupakan. Antaranya emas fizikal. Tuan-puan, 1 dinar, ada yang bawa 1 dinar tak? Ada. Saya nak pinjam sekejap boleh 1 dinar. Saya nak tunjuk pada yang belum pernah tengok 1 dinar macam mana. Boleh? Siapa ada? Semua ada. Okey, saya pinjam sekejap. Okey, ni design lama ni. Ni lama simpan ni. Daripada tahun 2021. Tuan-puan, 1 dinar besar ni je. Ni 1 dinar macam duit 10 sen. 1 dinar. 1 dinar ni tuan-puan, tuan-puan tahu tak berapa harga ini? 2,300. 1 dinar ini yang saiz dia besar macam 10 sen ni, 2,300. Saya nak tanya tuan-puan jujurlah. Kalau tuan-puan ada 1 dinar ni dekat tangan kanan, dekat tangan kiri tuan-puan ada duit cash 2,300. Tuan-puan masuk dalam wallet, masuk dalam handbag, masuk dalam purse. Tuan-puan pergilah mana-mana. Pergi healing, pergi mall, pergi ngopi, masuk pasar. Tuan-puan rasa mana habis dulu? Cash 2,300 ke 1 dinar ni habis dulu? Kenapa jawapan sama? Tuan-puan, itulah kita. Kita macam tu tuan-puan. Bila kita ada duit, kita akan sentiasa terfikir-fikir duit ni nak guna untuk apa? Nak beli apa? Tapi kalau kita ada emas tuan-puan, kita tengok emas ni selalu, kita belik selalu, kita rasa apa? Kita tak nampak dah nilai dia. Kita rasa, kalau ada lagi banyak kan best. Ini cantik, nak kumpul lagi banyak. Kita kalau boleh nak beranakkan dia lagi banyak. Sebab tu tuan-puan,
simpanan jangka masa panjang, tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Itu antara penyelesaian kepada masalah boros kita. Tuan-puan yang datang hari ni untung tuan-puan tahu perkara ni. Selain tuan-puan dapat ilmu hari ni, tuan-puan, saya nak bagi tahu, tuan-puan yang datang hari ni, tuan-puan kena berkawan tau dengan orang-orang yang datang sama hari ni. Sebab mereka semua ni, tuan-puan semua ada tujuan yang sama. Tuan-puan nak belajar menabung, nak bina kekayaan. Lagi-lagi dengan yang pakai baju biru ni, yang ada tulis J100, tuan-puan kena berkawan dengan mereka. Berkenalan dengan orang kiri kanan tuan-puan. Sila akhir bulan, sebelah tuan-puan 7 tahun tu. Tuan-puan tengok yang ini. Bawa emas, relax je mana-mana. Ini saya minta 1 dinar. Kalau saya sebut 10 dinar tadi, dia keluarkan juga 10 dinar ni. Okey, kiri kanan tuan-puan tu orang kaya. Ni saya pulang dulu takut lupa nanti. Okey, tuan-puan, jadi dalam hidup ni tuan-puan, insya-Allah akan ada banyak keajaiban yang berlaku bila kita mula menabung. Banyak sangat keajaiban. Apa dia? Yang pertama tuan-puan, mindset kita akan jadi sama macam mindset orang kaya. Sebab orang kaya dia akan menabung dulu. Dapat gaji, dapat duit, dapat allowance, dia akan menabung dulu. Lebih baru dia belanja. Sebab duit tabungan yang dia simpan tu dia akan ubah jadi harta. Sebab tu orang kaya makin lama makin kaya. Yang kedua tuan-puan, orang kaya dia akan sentiasa termotivasi untuk terus menabung sebab dia ada target. Dia ada target. Tuan-puan, kalau tuan-puan menabung nak pergi haji, menabung nak pergi umrah, anak muda menabung untuk kahwin, semangat ke tak? Semangat kan? Sentiasa rasa termotivasi nak tambah tabungan, nak tambah tabungan. Sebab kita ada tujuan. Yang ketiga, apa keajaiban yang akan berlaku? Bila kita start menabung, kita akan lebih berkira-kira nak berbelanja. Yelah, kita ada benda nak capai. Kita akan berkira-kira. Nak boros, kita tak nak. Nak beli benda, nak beli kopi RM20-30, kita akan fikir. Ni kalau aku menabung pun lagi bagus sebab ada tujuan nak capai, nak kahwin ni. Contoh, okey. Yang keempat, apa lagi yang akan berlaku? Bila kita start menabung, kita tak suka buat hutang. Orang yang dia menabung, dia ada tujuan menabung, dia tak suka buat hutang. Sebab bila kita buat hutang, terpaksa setiap bulan kita ambil sebahagian gaji kita untuk bayar hutang. Jadi dia tak suka buat hutang. Yang ketiga, yang kelima tuan-puan, bila kita start menabung, kita akan lebih kreatif nak cari duit lebih. Contohnya tuan-puan paling senang ingat dululah. Ataupun yang sekarang ni anak muda yang nak kahwin. Ada tujuan nak kahwin kan? Bila nak kahwin buat tabungan. Bila buat tabungan, dah menabung sebahagian duit. Mungkin ada allowance ke apa, dah menabung dah. Tapi ni sikit ni, lambat ni, boleh nak kahwin kalau still macam ni. Jadi apa dia buat? Dia akan cari duit lebih. Betul tak? Dia akan kerja, buat extra, buat OT. Sebab nak penuhkan tabungan dia tadi. Kita akan jadi lebih kreatif bila kita start menabung. Banyak keajaiban yang akan muncul tuan-puan. Saya nak share sedikit tuan-puan, pengalaman saya lah. Bila saya start menabung. Tahun 2015 saya start menabung, 2016 saya masuk kerja. Bila saya masuk kerja, guru saya Tuan Zulkifli tuan-puan, beliau share pada saya, Tuan Zulkifli bagi tahu doktor, bila start kerja ni fokus 2 perkara je. Perkara pertama, fokus pada menabung. Yang kedua, cuba hidup bawah paras kemampuan. Itu pesan dia. Menabung, kemudian hidup bawah paras kemampuan. Waktu tu saya tak faham. Tapi sebab guru yang bagi tahu macam tu, kita follow je. Jadi apa yang kami buat? Saya dengan isteri dua-dua doktor. Alhamdulillah, bila kerja kita ada gaji yang bagus. Tapi kami hidup pada waktu tu dengan 1 gaji je. Walaupun ada 2 gaji, tapi kami pakai 1 gaji. Sebab guru saya bagi tahu, cuba hidup bawah paras kemampuan dan fokus menabung. Jadi hidup bawah paras kemampuan ni maksudnya apa? Kalau kita orang yang gaji RM4,000, cuba hidup macam orang gaji RM2,000. Belanja macam orang gaji RM2,000 je. Sebahagian tu fokus menabung. Kalau kita gaji RM5,000, cuba belanja macam orang gaji RM4,000 je. Lebih tu menabung. Itu maksud hidup bawah paras kemampuan. Jadi tuan-puan, itu yang saya dengan isteri buat. Setiap bulan gaji, belanja guna 1 gaji, 1 gaji lagi fokus menabung. Macam mana kami hidup dengan 1 gaji? Okey, kami mula-mula kerja dulu kami sewa duduk rumah flat je. Tingkat 3. Dekat JB, Johor Bahru. Dekat JB tuan-puan, duduk rumah flat. Kami kerja doktor. Doktor pelatih pula tu. Doktor pelatih ni dia kerja keluar pagi sebelum subuh. Balik malam pukul 10, 11 malam.
Duduk rumah flat, balik pukul 10, 11 malam, menangis tuan-puan. Kenapa? Tak ada parking. Tak ada parking. Parking tak ada. Kenapa parking tak ada? Dah kereta dah penuh dah. Kita terpaksa parking ujung jauh sana. Anak masa 2 orang, kecil lagi. Jadi setiap pagi apa kami buat tuan-puan? Setiap pagi kami bawa anak 2 orang, turun, pergi tempat parking yang jauh, ambil kereta, hantar anak pergi pengasuh, pergi kerja. Balik 10, 11 malam, ambil anak, pergi balik rumah flat, nak cari parking memang tak jumpa. Parking semua penuh. Terpaksa parking jauh. 2 tahun hidup macam tu. Tapi sebab kita tahan, sebab kita tahu apa matlamat kita nak capai. Sebab kalau pergi sewa tu rumah landed, mahal JB. Terpaksa duduk je lah rumah yang ada. Yang kedua apa yang kami buat tuan-puan, kami beli kereta second hand. Kami beli kereta second hand. Sebab kita tak nak berhutang. Jadi beli kereta second hand tuan-puan, saya tak payah keluar duit, bayar bulan-bulan. Kami pernah jumpa satu orang ni. Dia kenal kami lah. Dia tahu kami ni doktor dua-dua. Bila dia tengok kereta yang kami pakai tuan-puan, dia cakap macam ni. Dia bagi tahu, awak 2 orang ni doktor. Pakailah kereta molek sikit. Maksudnya apa? Pakailah branded sikit. Yang overseas punya. Maksud dia macam tu. Sebab kami pakai Proton Saga je. Okey, dia bagi tahu macam tu. Dia bagi nasihat lah. Nasib baik tuan-puan. Saya syukur sangat-sangat. Saya tak cerita dekat dia saya pakai kereta second hand. Kalau dia tahu saya pakai kereta second hand, agaknya bukan setakat nasihat, dia bambu saya lagi. Jadi tuan-puan, itulah sebahagian orang kita, dia banyak bagi nasihat kewangan yang bukan-bukan. Okey, jadi tuan-puan, kami pakai kereta second hand, kami duduk je rumah flat, dan kami tak ada banyak habiskan duit untuk benda bukan-bukan, tak ada. Jadi 2 tahun macam tu. Pakai satu gaji je, satu gaji lagi fokus menabung. Fokus menabung, cukup modal, simpanan dah banyak, kami tukar beli rumah-rumah sewa. Beli rumah kecil-kecil je. Rumah subsale. Beli rumah yang murah-murah dan kami sewakan. Senang je. Kami sewakan, kami cari dekat hospital je. So, confirm ada je orang nak sewa. Jadi itu yang kami buat. Lepas 2 tahun, habis tempoh latihan, kami diuji satu masalah yang sangat besar. Apa dia? Pada waktu tu KKM bagi tahu, saya kena pergi Negeri Sembilan, isteri saya kena pergi Pahang. Anak 2 orang kecil-kecil tuan-puan. Saya tak adalah dalam kamus hidup saya fikir nak PJJ, tak ada. Jadi saya bincang dengan isteri saya. Bincang. Isteri saya dia bagi satu cadangan. Dia nak berhenti kerja. Tuan-puan, gaji elok, besar dua-dua, tiba-tiba nak berhenti kerja. Tuan-puan rasa senang ke nak buat keputusan? Dia bagi cadangan sebab yang bagi cop lulus ke tak tu saya. Saya nak buat keputusan, tuan-puan rasa senang ke susah? Alhamdulillah bagi saya senang. Sebab apa? Sebab kami dah biasa hidup dengan satu gaji. Hilang satu gaji pun tak apa. Alhamdulillah dia okey lagi. Sebab dah biasa hidup satu gaji. Yang kedua apa dia tuan-puan? Kami dah ada beberapa pendapatan daripada rumah sewa. Alhamdulillah tu keajaiban pertama berlaku dalam hidup kami. Saya bagi cop lulus. Jadi isteri saya pencen awal. Kami pindah ke Seremban. Duduk sama-sama dekat Seremban. Tuan-puan, dah 2 tahun lebih duduk rumah flat. Kami nak rasa duduk rumah landed lah. Okey, nak rasa duduk atas tanah. Jadi kami cari rumah pada waktu tu dalam impian kami nak cari rumah yang dekat dengan masjid. Sebab apa? Sebab kita nak anak-anak membesar dengan environment yang bagus. Dengan orang yang baik-baik. Jadi kami pusing-pusing bandar Seremban tu, jumpalah satu rumah ni. Ejen hartanah bagi tahu, kalau doktor nak rumah ni, doktor kena book cepat-cepat. Saya pada waktu tu pelik juga, kenapa dia jawab macam tu. Jadi saya pergi tengok rumah tu. Kami masuk rumah tu, okey tengok. Okey biasa. Kami naik atas tengok rumah 2 tingkat. Okey biasa. Maksudnya saya pun pelik, kenapa ramai orang nak rumah tu? Ejen bagi tahu kena book cepat-cepat sebab ramai yang nak rumah tu. Jadi kami tengoklah sampai ke belakang. Sampai ke dapur, kami buka pintu dapur. Dekat belakang rumah tu ada satu jalan kecil. Dekat sebelah jalan tu ada satu pagar. Dekat dalam pagar tu tuan-puan, ada masjid. Rupa-rupanya rumah tu sebelah masjid. Oh, patutlah ramai orang nak rumah dekat tengah bandar, sebelah masjid, dekat dengan hospital, kejiranan yang bagus. Patutlah ramai orang nak. Cuma masalah pada waktu tu tuan-puan, down payment lebih kurang 30,000 lebih.
Down payment pada waktu tu 30,000 lebih. Kami baru kerja 2 tahun ni. Baru kerja 2 tahun. Cash memang tak banyak. Jadi pada waktu tu tuan-puan, apa yang kami buat? Alhamdulillah kami dah start simpan emas 2 tahun. Jadi kami kira-kira balik. Tengok emas yang kami simpan dengan sedikit cash yang kami ada. Cukup untuk jadi down payment rumah tu. Alhamdulillah. Start menabung daripada awal. Jadi tuan-puan, kami buat apa? Emas tu, kami masuk dekat Ar-Rahnu. Pajak gadai. Dapatkan duit. Pesan guru saya tuan-puan, kalau kita menabung, dah capai target, contoh nak beli rumah kan, nak buat deposit beli rumah, dah capai target, emas tu jual je. Itu pesan guru saya. Tapi tuan-puan, dalam bab tu saya tak boleh follow guru saya. Sebab apa? Sayang pada emas tu tuan-puan. Nak jual sayang. Ini sikap penyimpan emas. Dia sangat sayang nak jual emas dia. Jadi kami masuk dekat Ar-Rahnu. Alhamdulillah dapat duit. Duit tu jadi deposit untuk beli rumah. Rumah tu kami dapat. Alhamdulillah. Emas dalam Ar-Rahnu macam mana? Saya kerja kuat sikit. Buat OT lebih sikit. Sebab nak dapat duit lebih. Nak tebus balik emas tu. Tuan-puan hati-hati masuk emas dekat dalam Ar-Rahnu. Sebab emas tu berhantu. Dia akan selalu panggil-panggil. Bila nak tebus aku? Bila nak tebus aku? Kita asyik teringat emas dalam Ar-Rahnu tu. Betul tak? Kita akan teringat-ingat. Jadi kita cari duit lebih cepat-cepat tebus emas tu. Jadi saya tebus emas tu. Alhamdulillah tuan-puan. Akhir sekali emas dapat. Rumah pun dapat. Saya duduk dekat situ beberapa bulan tuan-puan. Kita pergi semayang, pergi balik macam biasa. Pergi semayang jemaah semua. Beberapa bulan dekat situ, masjid pula offer untuk jadi imam dekat situ. Dia bayar allowance setiap bulan sama macam saya bayar rumah tu. Jadi tuan-puan, saya seolah-olah sampai sekarang saya duduk rumah tu macam saya tak bayar apa-apa. Sebab saya pergi semayang, balik semayang, pergi semayang, balik semayang, orang bayar. Dan saya guna untuk bayar rumah tu. Jadi Alhamdulillah tuan-puan, itu di antara keajaiban yang berlaku dalam kehidupan saya. Bila saya mula menabung, dah dengar cakap guru saya tadi. Nanti lepas ni tuan-puan akan dengar pula kisah-kisah daripada speaker yang lain. Apa perkara-perkara yang sangat best berlaku dalam kehidupan mereka bila mereka start menabung dan mereka simpan emas. Yang terakhir saya nak bagi tahu pada tuan-puan. Tuan-puan sangat beruntunglah hari ni tuan-puan datang sini. Tuan-puan beruntung sangat-sangat. Tuan-puan kena terima kasih pada upline ataupun kepada dealer-dealer yang ajak tuan-puan datang sini hari ni. Yang pertama, tuan-puan datang sini, tuan-puan dapat ilmu. Betul tak? Tuan-puan dapat ilmu. Tuan-puan dapat tengok satu perspektif yang lain. Dapat satu sudut pandang yang lain. Tuan-puan, ilmu dekat public good ni sangat banyak. Saya yakin dan percaya tuan-puan yang dah simpan emas, tuan-puan mesti kadang-kadang pelik. Hafsal lah dia ni asyik ajak aku pergi kelas. Kenapa dealer asyik ajak pergi kelas online lah, offline lah. Tuan-puan, dia nak tuan-puan jadi pandai. Okey, tuan-puan, pertama tuan-puan dapat ilmu. Yang kedua, bila tuan-puan kenal dengan public gold, tuan-puan dapat menabung dengan cara yang sangat mudah. Tuan-puan dapat menabung guna, sekarang ni kita ada account gap public gold, betul tak? Kita boleh menabung at least 100 pun dah boleh simpan emas. Dan lagi best lagi tuan-puan, dah ada auto debit. Bila ada auto debit, tiap-tiap bulan tuan-puan boleh set, nak menabung berapa? 100, 200 setiap bulan, auto menabung setiap bulan. Auto gram tuan-puan bertambah setiap bulan. Maksudnya auto kaya setiap bulan. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kalau tuan-puan nak beli emas dekat tempat lain, boleh. Nak beli dekat kedai lain, boleh. Tapi tuan-puan sekadar dapat emas je. Ada ke lepas tuan-puan beli emas dekat kedai emas dekat luar, lepas minggu tiba-tiba tokey telefon. Hello, assalamualaikum puan. Nanti minggu depan kita buat seminar. Tuan-puan puan datang, boleh? Ada dia cakap macam tu? Tak ada. Dah beli habis macam tu je. Tak ada. Dia tak fikir pun tuan-puan pandai ke tak. Tak. Public gold dia fikir. Tuan-puan kena makin lama makin pandai. Okey? Yang ketiga tuan-puan, bila dah menabung emas dengan public gold, tuan-puan ada satu peluang. Sambil-sambil simpan emas, tuan-puan dah dapat manfaat, harta dah makin banyak, simpanan makin banyak, hutang dah berjaya tutup satu persatu. Ada satu lagi peluang yang tuan-puan boleh dapatkan, ialah tuan-puan boleh ajar juga pada orang lain untuk sama-sama simpan emas. Public gold bayar income yang sangat banyak. Okey, saya tunjuk sikit je. Saya tunjuk sikit je. Tuan-puan, bila simpan emas dengan public gold, di bawah tim G100 dan 5G, kami ada sediakan satu peluang. Peluang untuk tuan-puan sambil-sambil simpan emas, tuan-puan ajar juga orang lain simpan emas dan tuan-puan dapat pendapatan. Okey? Kami ada sediakan training untuk tuan-puan bantu 1,000 orang
Dalam training tu kami ajar pada tuan-puan untuk tuan-puan bantu 1,000 orang untuk simpan emas dalam masa 2 tahun. Paling lambat. Okey? Bila ada 1,000 penyimpan emas tuan-puan, seorang penyimpan emas ni simpan paling kurang lah sebulan 200,5. Okey, dia simpan 200,5 sebulan dalam bentuk emas. Dia tukar dalam bentuk emas. Bukan dia beli emas, dia tukar je jadi bentuk emas. Jadi 1,000 orang simpan 250 setiap bulan dalam bentuk emas, total jumlah duit yang ditukar jadi emas 250,000. 250,000 ni maksudnya apa? Ini jumlah duit yang tukar jadi emas. Dan bagi dealer public gold, yang customer macam tuan-puan upgrade jadi dealer, ini adalah sale tuan-puan, jualan tuan-puan. Public gold bayar, kalau tuan-puan ada 1,000 penyimpan emas ni, paling sikit. Ni saya bagi tahu paling sikit. Public gold bayar 2%. Boleh? Kalau 1% daripada 250,000 bersamaan dengan 2,500. Kalau 2%, 5,000. Okey? Bagi tuan-puan yang ada, tuan-puan yang sekarang ni penyimpan emas, upgrade jadi dealer, follow training yang kami buat, dan tuan-puan berjaya bantu 1,000 penyimpan emas, tuan-puan akan ada income paling kurang setiap bulan 5,000 sebulan. Paling kurang, paling sikit. Dan bagi orang yang dia tak payah keluar rumah, tak perlu masuk office, tak perlu punch in, tak perlu punch out, ada RM5,000 sebulan, ini seolah-olah dia dah pencen dah. Dia macam orang pencen dah. Dan ini yang paling minima saya sebut. Okey, macam mana tuan-puan nak dapat income macam ni? Dan income ni jauh lebih besar lah. Kalau tuan-puan faham, ikut training kami betul-betul, income ni jauh lebih besar. Tuan-puan, ada seorang, ada dealer di bawah tim saya, ramai lah. Tapi ada seorang ni, dia baru tahun lepas. Dia dah simpan emas, dia upgrade jadi dealer, dia follow training yang kami buat. Dia datang belajar, kemudian dia ajar orang lain. Datang belajar, dia ajar pula pada orang lain. Dalam masa tak sampai setahun tuan-puan, income dia dah berpuluh ribu. Hasil ajar orang simpan emas dia. Jadi ini saya bagi tahu pada tuan-puan sebab saya nak tuan-puan selain dapat ilmu, tuan-puan dapat juga sama macam apa yang kami dealer-dealer public gold dapat juga. InsyaAllah tuan-puan, saya yakin dan percaya. Tuan-puan follow betul-betul introducer tuan-puan, upline dealer tuan-puan yang ajak tuan-puan datang hari ini. Tuan-puan tanya dia, apa training yang saya patut join supaya jadi lebih pandai, saya boleh jana pendapatan, extra income, untuk apa mudah-mudahan dengan extra income, dengan income yang tuan-puan dapat juga dengan public gold, ilmu yang tuan-puan dapat, saya doakan insya-Allah. Pertama, tuan-puan akan ada tabungan yang kukuh. Tuan-puan berjaya tutup hutang satu persatu. Tuan-puan berjaya bina harta. Dan akhir sekali, insya-Allah mudah-mudahan saya doakan tuan-puan akan berjaya capai financial freedom bersama-sama dengan public gold. Insya-Allah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu dia. Ilmu betul saya cakap. Seminar percuma tapi ilmu mahal. Mahal. Tak sebut mahal pun, Samsul.